Oi, Hai. kau tengah panggil aku ni. Aku ada benda story ni. Kau tahu baru ni, aku gaduh dengan awak aku, kau tahu tak? Aku tak tahulah asal dengan dia. Tapi dia cakap aku ni pengotor tu. Aku tak tahu apa benda pengotornya pasal aku kan. Ada je benda nak gaduh dengan aku. Dia cakap aku ni pengotor lah, tak senonoh lah. Dia kata dia tak larat tengok muka aku. Kau rasa patut dia cakap macam tu? Weh, kau dengar lah weh. Weh, Rehan. Han, dengar lah weh. Please lah, dengar lah cakap aku weh. Dengar. Aku dengar. Aku ni dah lah bukan kawan dia. Aku dah lah boyfriend dia. Aku ni dah lah mandi 5 kali sehari, kau tahu. Dia boleh cakap aku Tu pengotor. dong, kau dah lah pembersih Kan? tu. Macam tak logik je tu pada aku. Aku pengotor. Agak-agak lah aku ni punya lah pembersih punya orang. Han, apa dekat pipi kau tu? Tu bulu hidung kau ke? Bapa macam mana boleh sampai kat pipi kau tu? Motor tu kau ni. Weh, cukur dah weh. Kau jangan jadi caku dah weh.